Okey, hari ini kita nak kupas satu topik yang memang menarik dan agak kompleks. Mata batin atau yang orang selalu sebut mata hati. Mesti ramai kan yang teringin nak ada kebolehan ni, nak buka satu deria yang tersembunyi. Tapi bila kita kaji betul-betul, rupanya konsep ni ada dua maksud dan dua jalan yang memang jauh beza. So, apa benda sebenarnya mata batin ni? Dia ni macam superpower untuk nampak hantu ke? Atau satu anugerah rohani untuk kita faham kebenaran hakiki? Jom kita bedah siasat. Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan tengok dulu apa itu mata batin. Lepas tu, kita akan lihat dua jalan yang sangat berbeza untuk membukanya. Kemudian, kita akan bongkar, ni bab penting, harga yang perlu dibayar, kesan-kesan yang ramai tak tahu. Dan last kali, kita akan tanya satu soalan besar. Adakah ia satu kurniaan atau sumpahan? Okey, first thing first. Kena faham yang konsep mata batin ni ada dua cabang. Satu, cabang kerohanian yang mendalam. Lagi satu pula, memang fokus mata-mata pada alam paranormal. Kalau ikut tradisi kerohanian, mata batin yang sejati ni, bukan pasal nampak jin atau hantu. Tak, ia dipanggil basyirah. Ini ialah mata hati yang bagi kita kebolehan untuk nampak hakikat sebenar sesuatu. Dan dari situlah kita boleh rasa lebih dekat dengan Tuhan. Jom kita tengok jalan yang pertama ni dulu, jalan hati. Yang ni dia bukan macam teknik atau magic tau. Ia lebih kepada satu perjalanan spiritual yang panjang, tujuannya satu, untuk bersihkan jiwa kita supaya layak terima cahaya dari Tuhan. Ada satu penjelasan menarik dari Buya Arazi Hashim. Dia kata, hati kita ni macam sebuah buku. Kalau bilik gelap, boleh baca buku tak? Mesti tak boleh kan? Sama macam hati. Ia perlukan cahaya atau nur untuk kita baca isinya. Jadi, matlamat utama jalan ni ialah untuk jemput cahaya tu masuk ke dalam hati kita. Proses nak bersihkan hati ni namanya tazkiyatun nafs. Dia ada beberapa peringkat penting. Mula-mula, kita kena kosongkan hati dari semua benda negatif. Sombong, dengki, semua tu. Lepas dah bersih, barulah kita hias dengan sifat-sifat baik. Dan akhirnya, barulah hati tu bersedia untuk terima cahaya ilahi. Dan nak capai semua ni, kenalah istiqamah. Amalannya, solat yang betul-betul khusyuk, zikir dalam hati tanpa henti, selalu berfikir tentang kebesaran Tuhan. Dan yang paling susah, sentiasa lawan hawa nafsu. So nampak tak? Poin utama kat sini ialah pencerahan rohani. Bukan nak dapat kuasa nampak benda pelik-pelik. Okey, tadi tu jalan hati kan? Sekarang kita pusing 180 darjah. Kita tengok pula pendekatan yang memang totally different. Yang ni lebih teknikal. Ada cara-cara direct yang kononnya boleh buka mata ketiga dengan cepat, khas untuk nampak benda-benda paranormal. Contohnya, ada satu kaedah ni dia tak pakai mantra pun. Simple je. Dia suruh tekan 2 titik spesifik kat badan. Satu dekat tulang rusuk, satu lagi dekat hujung jari kaki. Tujuannya untuk stimulate saraf yang kononnya bersambung dengan mata ketiga. Ada juga sumber lain yang bagi panduan meditasi 10 langkah. Yang ni kena buat hari-hari. Fokus dia pada pernafasan dan tumpuan pada satu titik antara kening yang dipanggil cakra ajna. Kononnya untuk aktifkan mata batin. Tapi, persoalannya, apa jadi kalau benda ni betul-betul menjadi? Sekarang kita masuk bab yang paling crucial. Lupakan sekejap pasal teknik-teknik tadi ya. Sebab apa yang kita nak dedahkan ni adalah realiti sebenar. Kisah dari pengalaman orang yang hidup dengan mata batin terbuka. Dan ia bukan cerita yang indah. Dengar betul-betul petikkan ni. Ia datang dari seorang lelaki yang ada kebolehan ni seumur hidup dia. Bukan baru dapat semalam. Dan menurut dia, benda ni bukan anugerah. Langsung bukan. Dia gambarkan ia sebagai satu seksaan yang tak pernah habis. Senarai kesan buruk dia, panjang dan menakutkan. Bayangkan, hidup sentiasa rasa cemas, was-was, tidur malam tak pernah lena. Tenaga asyik habis. Nak kawal apa yang kita nampak pun tak boleh. Orang lain anggap kita gila. Dan yang paling teruk, nampak benda-benda mengganggu tu di mana-mana. Dalam bilik tidur, dekat dapur, malah dalam tandas sekalipun. Ini membawa kepada satu amaran penting. Sebenarnya kita manusia ni memang sengaja didinding daripada alam gaib. Ada sebabnya. Jadi bila kita paksa-paksa nak tebuk dinding tu, kita sebenarnya tengah lawan fitrah, lawan keadaan semula jadi kita. Dan bila dinding tu pecah, kita mendedahkan diri pada macam-macam bahaya. Ayat Al-Quran ni pun selalu dijadikan rujukan. Ia macam satu peringatan yang pemisahan antara alam kita dengan alam gaib ni memang dah ditetapkan Tuhan. Bila kita langgar ketetapan ni, ia ibarat kita masuk gelanggang lawan,
tapi kita dalam keadaan yang sangat-sangat tak bersedia dan rugi. Jadi, lepas kita tengok dua sisi yang macam langit dengan bumi ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Okey, mari kita simpulkan. Kita ada dua jalan. Satu, jalan hati. Jalan ni memang lambat, susah, tapi hujungnya menjanjikan ketenangan jiwa dan kebijaksanaan. Lagi satu, jalan penglihatan. Jalan ni macam jalan pintas, bagi kuasa paranormal, tapi harganya sangat mahal. Ia boleh musnahkan hidup kita. Akhir sekali, apa yang kita belajar hari ini bukan jawapan yang senang, tapi lebih kepada satu pilihan yang besar. Ia paksa kita untuk ubah soalan kita. Bukan lagi tanya macam mana nak buka mata batin, tapi soalan yang lebih penting, kenapa aku nak buka mata batin? Fikir-fikirkanlah.